Tengok Bro Zamri, dekat Facebook tengah kecoh pasal himpunan dekat VM tu. Setiap ada orang petik nama dia lagi, buat report, dia duduk relax kat sini main phone. Masih santai Masih santai lagi. Macam tak ada apa-apa Macam tak ada apa-apa je. Dia buat apa ni? Mari kita tanya dia, Zat. Bro. Oh bro, ni duk tengah kecoh-kecoh ni bro, duk relax je ni. Siapa lagi buat kecoh ni? Kecoh apa pula? Wah, ini bulan itulah bulan Ramadan tak habis lagi. Raya lama lagi. Si Raya ni lah yang buat kacau banyak ni. Dia duk petik-petik nama bro, siap buat report polis lagi, dengar kata dekat Bukit Bertajam. Saya sebenarnya lama saya sangsi ni. Raya ni sebenarnya apa? Dia mungkin cinta Fida Wong ke, atau dekat apa nama seorang lagi tu, Chandra ke, ataupun saya ke. Hari-hari dia duduk sebut kita orang main nama ni. Dia main bini main nama dia ada sebut ke tak ada, saya pun tak tahu. Tapi nama kita orang ni disebut hari-hari. Saya pun tak faham apa dia punya problem sebenarnya ni. Apa dia mau? Itulah. Kita nampaklah kita ni nak menegakkan undang-undang. Okey. Dia pun macam nak mendaulatkan undang-undang. Tengok so ada pertumbungan. Undang-undang apa dia mau daulatkan? Undang-undang untuk kuil haram macam tu lah. Itulah dia, mungkin dia nak menghalalkan. Bro Zamri kena cerita sikit ni. Cerita pasal apa? Inilah bro kena jawab sikit pasal raya ni macam mana. Bro jangan relax-relax. Okay, saya nak cerita lah, simple lah. InsyaAllah selepas puasa kita semua akan raya. Okay bro, kita ambil satu session bro. Boleh bro? Okay, apa ada soalan yang orang nak tanya? Kalau soalan tu betul-betul make sense, dan okay lah. Macam ni bro, so kita dah tengok lah dekat Facebook, dekat media sosial ni. So kita nak tahulah beberapa perkara. Yang pertama kita nak tahu bro punya stand ataupun bro punya ulasan lah berkaitan dengan report Raya ni terhadap Bro Zamri. Oh, rajin dia report bro, kan? Dan yang keduanya berkaitan dengan kenyataan. Yang saya heran kes yang pijak Quran tu dia tak report Yang curi tabung masjid tu dia tak report kan? Dia tak report. Lepas tu yang baru-baru ni ada India yang pergi serang balai polis tu pun dia tak report Saya pelik lah, semua orang Hindu buat salah dia tak ada report loh. Dia hanya report pasal orang Islam saja. Racist betul lah ni orang. Tak apa, saya ulas. Itu soalan sangat bagus. Dan tunggu sebentar, datang dekat semi tempat duduk, kita ulas insya-Allah. Okay, alright. Terima kasih lah Bro Zamri sudi meluangkan masa sikit. Saya tahu Bro Zamri malas nak mengulas isu ni. Tadi tengok relax-relax je kan. Kita kacau sikit Bro Zamri. Okay bro, soalan pertama berkaitan dengan ni. Kita nak dengar Bro Zamri punya ulasan lah berkaitan dengan report yang Raya duk buat ni ke atas bro. Apa cerita ni bro sebenarnya? Okay, first kali saya nak bagi tahu dekat semua orang lah. Seperti mana yang kita telah pun tahu, Raya ni dia akan rajin bila mana dia dengar nama Zamri Vinod dan Fidas Wong. Dan Alhamdulillah semalam dia bagi tahu, dia sampai je kat Penang, dia terus pergi buat report. Tuan-tuan cuba bayangkan MP boleh turun ke balai polis untuk buat report. Mungkin saya rasa kita perlu tambahkan lagi kerja untuk MP-MP ini, bukan hanya sekadar buat report di balai polis dan sebagainya lah. Saya tak tahulah, tapi kalau saya lah MP, saya takkan pergilah buat report, saya akan hantar saya punya budak. Tapi kesian lah, mungkin dia bertahun-tahun jadi MP, dia budak pun tak ada, siapa pun tak ada, kesian lah. Dan dia sendiri telah pun turun untuk buat report. Walau bagaimanapun, saya nak bagi tahu beberapa perkara. Yang pertama sekali, dia buat report ke atas saya, kononnya saya telah membuat hasutan, menyebabkan keadaan huru-hara, ingin membawa perpecahan keperkauman dan sebagainya. Pertama sekali, semua rakyat Malaysia, Raya, you dengar. Semua rakyat Malaysia memang dah maklum, the real racist in Malaysia is you. You faham tak? You mungkin boleh berdalih dan sebagainya, tetapi rakyat Malaysia memang tahu the one person yang memang racist. Tahu tak apa di antara maksud racist? Racist ni, you nak mempertahankan you punya kaum dan you punya agama, you punya bangsa, walaupun jelas you tahu mereka tu salah. Sebab itu Raya, selama ini kita tahu you hanya buat wayang saja dekat parlimen, tetapi apabila ada di kalangan you punya bangsa, you punya agama, bila dia pijak Quran, bila dia permainkan agama, sekejap masuk Islam, sekejap masuk Kristian, sekejap masuk itu, sekejap masuk ini, pijak Quran, tapi you tak ada pun buat report di atas dia. Sebab apa? Sebab dia India punya pasal, sebab dia Hindu punya pasal.
Pasal apa you tak buat report terhadap 4 orang Hindu India yang telah pergi curi tabung masjid? Sebab apa? Sebab you mau cover. Kenapa you tak buat report ke atas mereka yang telah buat rumah anutan haram, kuil haram di tempat kerajaan maupun tanah persendirian, baik di Penang sekalipun? Sebab apa you tak buat report? Sebab diorang adalah kaum you, diorang adalah agama you. You lah resis. Pui. You jangan cakap orang lain resis lah. The real racist is you. Itu yang pertama saya nak bagi tahu. Sekarang ni siapa yang menghasut? You yang menghasut orang dan masyarakat di kalangan daripada you punya kaum dan you punya agama. Kononnya isu yang kita dan rakyat perjuangkan ini adalah isu keagamaan dan isu perkauman. Bila masa isu mendaulatkan undang-undang ini menjadi isu resis. Kan kita kata bodoh, bingai, depa marah. Tetapi beginilah mutu dan keunggulan MP daripada satu parti ini, yang sering kali buat kecoh, buat isu dan sebagainya. Saya nak tanya satu benda lah Raya. Ketika mana di kalangan ada kawan-kawan you dan sebagainya, ada sekolah dia nak buat perayaan Aidilazha di sekolah tersebut, you orang kata sekolah bukannya tempat yang sesuai untuk sembelih dan sebagainya. Kawan you tu. Tetapi hospital tempat sesuai ke untuk you buat kuil haram? Saya nak tanya. Mengganggu laluan dan sebagainya. Untuk makluman semua rakyat Malaysia, pada 3 hari bulan 3, hari yang sama Raya telah membuat laporan polis. Pada hari yang sama juga, di mana saya telah pun membuat satu laporan polis juga ke atas Raya. Saya bacakan report saya. Setakat report ni Raya, bukan you satu orang je boleh buat. Semua orang boleh buat report Raya. Malaysia ni bukannya ada undang-undang bagi tahu lagi banyak you dapat report, you bermakna lagi salah. Hello, ada kesalahan barulah salah Raya. Tak ada kesalahan, you buat 1 juta report, hari-hari you pergi duduk depan tu balai, you bagi pun tak ada guna Raya. Ayyo, ini orang semua, you semua jadi lawyer untuk apa? Saya pun tak faham lah. Wasting public's money. Bagi gaji untuk MP dekat orang-orang seperti ini. Saya nak bagi tahu, ini adalah isi kandungan report saya terhadap Raya. Rakyat Malaysia, kamu nilai sendiri apa yang saya ingin katakan dekat sini. Sebab saya nak bagi tahu Raya, report yang you buat adalah report palsu. Alright, yang pertama, saya bacakan Saya telah terlihat satu posting Facebook milik RSN Raya Jelutong yang telah memuat naik satu kenyataan palsu bersifat perkauman dan hasutan. Malah Raya juga telah melalui hantarannya kenyataan yang membuktikan bahawa dia telah melakukan satu report palsu ke atas diri saya. Kononnya saya mengugut dan menghasut untuk merobohkan satu lagi kuil. Hello, Tambi, bila masa kita kata kita nak pergi roboh tu kuil? Saya kata dakwa dan roboh. Hello, rakyat boleh dakwa ke? Saya ni kalau ada kuasa untuk mendakwa, you orang pertama saya akan dakwa Raya. Apa bingai bahasa Melayu pun tak faham. Bila orang kata dakwa dan roboh, kita maksudkan you punya kerajaan negeri itu, you faham tak? Yang ada dekat situ, you orang lah dakwa, PBT dakwa, polis dakwa sama diorang dan ambil tindakan. Setelah didapati memang salah bina kuil haram, maka robohkan. You mau saya cakap Tamil ke? You mau saya cakap Hindi? Bingai. Saya nak bagi tahu, negara kita berpaksikan undang-undang dan semua rakyat ada hak untuk membuat perhimpunan secara aman. Dan saya hanya kongsikan satu hantaran di mana ada pihak yang ingin membuat perhimpunan pada 7 hari bulan 3 2026 di Penang untuk mendesak pihak berkuasa agar bertindak dengan mendakwa dan roboh kuil haram. Kami hanya ingin mendesak pihak berkuasa untuk bertindak. Bukan kami yang mau bertindak. Sedangkan jelas dalam isu perobohan tanah kerajaan, yang mempunyai kuasa adalah kerajaan untuk mendakwa dan meroboh kuil haram yang didirikan secara haram di kawasan Hospital Bukit Mertajam. Ada faham tak Raya? Okey.
Posting tersebut telah diselewengkan oleh Raya yang menghasut rakyat. Kononnya saya ingin mencetuskan ketegangan kaum dan provokasi. Sedangkan jelas ini hanya satu isu melibatkan kedaulatan undang-undang. Semua rakyat faham, you satu orang saja tak faham. Dan bukannya perkauman maupun agama. Kenyataan Raya ini sangat bahaya Raya. Sangat bahaya dan boleh menyebabkan masyarakat salah faham, terhasut dengan kata-katanya, serta boleh mengganggu keamanan, ketenteraman, provokasi dan hasutan yang boleh menyebabkan kaum India yang beragama Hindu salah faham sekaligus mencetuskan keadaan yang tegang. Boleh buat rusuhan. Raya, kenapalah you buat macam ni? Tak cukupkah apa yang berlaku di sivil, adik meninggal dan sebagainya? Dan pasal apa you nak hasut lagi ni benda? Hei, apa punya Raya macam ni? Okey, saya juga nak bagi tahu. Siapa yang bagi tahu you tiba-tiba sebut saya ke penganjur program tersebut? Gara bukan penganjur program tersebut. Program tersebut dianjurkan oleh masyarakat tempatan. You tiba-tiba semua benda dalam ni dunia you nak kaitkan dengan siapa Raya? You ada masalah apa ni? You main moyang dengan siapa moyang ada gaduh kah? Saya pun tak faham lah. Isu undang-undang you jadikan isu perkauman. Orang tak buat hasutan, you kata orang buat hasutan, lepas tu you yang buat hasutan. Sekarang ni bila orang baca you punya statement, kalau ada orang Hindu yang berhimpun dekat situ buat kecoh, ataupun ada orang yang bukan dari kalangan mereka ini betul-betul terkesan dengan you, ingat mau pergi roboh. Kalau diorang pergi roboh macam mana? You lah penyebab dia. Apa pula cakap orang? Saya ingin bagi tahu dekat Raya dan semua orang, saya telah pun buat laporan polis ini, dan saya nak bagi tahu, saya telah buat laporan polis ini sejurus selepas Raya telah membuat laporan polis. Dan saya nak bagi tahu dekat semua, termasuk polis Pulau Pinang dan sebagainya, kalau yorang rasa saya buat salah dan yorang nak tangkap saya, yorang tangkap juga Raya pun sekali sebab dia telah menghasut. Kalau yorang betul-betul bekerja untuk rakyat dan bukannya bekerja untuk kerajaan DAP. Kalau yorang betul-betul jujur nak tangkap saya dan tangkap Raya, saya tak ada masalah. Masukkan saya dan Raya di dalam lock-up yang sama, at least saya boleh ajar Raya bahasa Melayu. Daripada dia sering kali membuat hasutan. Satu rakyat Malaysia tahulah, dia ni sebenarnya punca kepada perpecahan, dia sebenarnya yang resis, dia yang sebenarnya bersifat perkauman. Kalau dia tidak ada sifat perkauman, dia akan tahu dalam isu kuil haram dan rumah anutan haram ini memang terang-terang mencuri dan menceroboh tanah adalah salah. Dia sepatutnya ada tunjuk bukti yang dia ada report ke atas mana-mana rumah anutan haram. Sehingga kini dia tak buat. Sebab apa? Because you are the racist Raya. Kalau nak tangkap kami berdua. Sekian, terima kasih.